Dalam sebuah hadis sahih, dalam Sahih Muslim disebut, menjadi hamba ialah apabila doa diterima, lalu roh diangkat dan sampai kepada Allah. Bagaimanakah roh sampai kepada Allah? Ya, sesungguhnya surah Al-Fatihah adalah keseluruhan Al-Quran dan Al-Fatihah terdiri daripada 7 ayat. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, bermaksud pemilik hari agama. Hari agama ialah saat kita berhasrat untuk sampai kepada Allah dengan hati, iaitu saat kita menghendaki roh kita sampai kepada Allah ketika masih hidup. Pada hari itulah kita menjadi hamba Allah. Mengapakah kita menjadi hamba Allah? Kerana menurut surah Az-Zumar ayat 17, kita menyelamatkan diri daripada menjadi hamba syaitan. Dengan apa? Dengan berpaling kepada Allah dan berhasrat untuk sampai kepada Allah. Inilah saat doa diterima, iaitu roh naik lalu sampai kepada Allah. Bilakah doa diterima? Saat seseorang berhasrat dengan hatinya untuk sampai kepada Allah. Apabila dia berhasrat demikian, Allah akan menyampaikannya kepada mursyidnya. Apabila seseorang tabik kepada mursyidnya, roh keluar daripada jasad lalu menempuh sirat al-mustaqim melalui seiri suluk sehingga sampai kepada zat Allah. Oleh sebab itu, setiap orang yang mendirikan solat memohon 40 kali sehari. Ya Tuhanku, sampaikanlah aku kepada mursyidku dan sampaikanlah rohku kepadamu melalui sirat al-mustaqim. Semoga Allah meredai kamu.